Hai semua, dalam episod ini saya nak kongsi satu testimoni ringkas daripada pengguna Nutriboost yang menyebut spray kat pokok keladi dan sayur cantik sangat. Walaupun ringkas, ayat ini jelas menunjukkan perubahan visual yang dapat dilihat selepas aplikasi Nutriboost. Apabila pelanggan menyebut pokok keladi dan sayur kelihatan cantik, ia biasanya merujuk kepada keadaan daun yang lebih segar, warna yang lebih hidup, berseri dan pertumbuhan yang lebih kemas. Pokok keladi khususnya sangat bergantung kepada kesihatan daun kerana daun merupakan bahagian utama yang menunjukkan tahap fotosintesis dan keseimbangan nutrien. Bagi tanaman sayur pula, respon visual yang baik selalunya menandakan pokok berada dalam keadaan selesa dan tidak tertekan. Apabila tekanan berkurang dan nutrien dapat dimanfaatkan dengan lebih cekap, pertumbuhan akan kelihatan lebih seragam dan menarik. Pengalaman ini selari dengan peranan Nutriboost sebagai sokongan kepada fungsi dalaman pokok yang membantu meningkatkan kecekapan penggunaan nutrien tanpa memaksa pertumbuhan secara mendadak. Hasilnya, pokok memberi respon yang lebih seimbang dan sihat. Dapat dilihat melalui lupa fizikal tanaman. Maklum balas seperti ini mengingatkan kita bahawa perubahan kecil dalam pengurusan nutrien boleh memberi kesan yang ketara. Apabila asas penjagaan betul, hasil yang dapat dilihat dengan jelas pada lupa dan kualiti pokok. Terima kasih kepada pengguna Nutriboost yang berkongsi pengalaman sebenar dari kebun. Testimoni seperti ini memberi keyakinan kepada pekebun ataupun gardener, home gardening, bahawa pendekatan yang betul akan memberi hasil yang boleh dilihat. Itu sahaja untuk sesi perkongsian hari ini. Terima kasih semua.